Mana kau? Fuck! Cacat! Ini tak apa ni? Kau ke ni? Nu. Kenapa bang? Kenapa? Apa baju kau tu? Tukar. Kau tukar baju ke? Tempat kau tukar baju. Kenapa bang aku berubah? I love door. Mana aku tahu? I love door. Oh my god. You love door. Oh my god. Aku pengen baju macam sama. Aku tak Oh my tahu God. bahasa weh. Teri ni. Jom lah. Teresa, bahasa aku tak. Kenapa? Kenapalah korang nak menyiksa aku? Dia tengah tinggal aku kat mana? Boleh? Apa? Ada beza ke katil dengan tu? Tak ada. Sama je. Korang kalau ada apa-apa bergetar, nyorok tak dalam almari ke apa ke. Macam getah je. Jangan nanti takutnya dia kan kadang-kadang macam glitch, dia macam lampunya lambat. Asli sabar. Go. Macam bunyi je tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Kepujian. Jaga. Oh, selamat. Aku tak tengok. Dah nak tengok kau. Okey. Dia baru tu berjif baby. Rush. Sorry, Ali. I'm so sorry, Ali. Mana kau? Fuck! Cacat! Mati ke? Aduh. Dia mati ke? No. Apa yang lagi? Ali, kau mati ke Ali? Kau okey ke tak? Oh, ya Allah. Apa besar dia laba-laba? Oh my god, Ali. Dua orang mati. Ali pun mati weh. Sorry Ali, aku curi pintu kau. Kau tahu tak? Aku kan, masa tu aku tengah cari almari tau. Korang semua tutup almari, aku dah panik dah. Ya Allah. Terkejut aku. Tak nak keluar. Aku boleh heal Rafael. Nak beli ke? Ruginya. Wah. Jadi saya itu. Okey, jangan mati. Jangan mati lagi. Siapa yang menghidupkan saya kembali? Kau tu je tau. Siapa sudah menghidupkan saya kembali? Aku ingat aku dah boleh mati dengan tenang. Ada Sayangnya tak boleh. Mana dia? Jauh. Aku sumpah punya hujan ni pelik betul lah. Kalau terselit drop barang tau. Tak apa, tak ada barang, aku miskin. Jadi itu macam budak kecil. Kalau budak kecil tu drop barang. Kalau tak nanti nyawa kau berkurang banyak tak sah. kenapa? Aku ingat Sally yang dekat Hidup Pulpin tu. Kenapa korang menghidupkan aku? Kenapa korang menghidupkan aku kembali? Tak nak hidup kau, aku boleh ambil balik kawan kau. Bukan apa tu? Ada bunyi scratch. Cuba cek. Ada bunyi scratch. Buat apa? Kalau ada bunyi Saya scratch? aku buat apa kalau scratch? Kalau scratch cuba cek. Cuba sekeliling kau. Kau ada monster. Okey, aku tak ada pun. Kalau ada bunyi scratch. Kalau tempat gelap. Oh macam. Mana? Ni. Ni. Atem jahat! Aku tak ada sampai no. Korang tak dengar ke ayat? Korang Orang mati. Ijaz semua mati tak pergi ke? Ijaz semua mati tak pergi ke? Okay, so tinggal loop dengan tu. Okay, korang continue dulu kot. Kita orang tengok je kot. korang Atem. Kau buat aku mati tapi kau pun mati. Tak apa-apa tahu benda tu. Kau tak dengar ke ayat terakhir aku tadi? Atem jahat! Aku berikan hati. Oh my god. Hati kau mana hati? Korang, aku kat mana?
Misteri. Tak, abaikan aku je. Biar aku mati. Aku nak mati. Dah. Biarkan kami mati dengan tenang. Kan, romantik hidup seterusnya. Aku dah penat dengan lore aku yang tak mati-mati ah. Sekarang ni aku akhirnya dapat mati dengan tenang. Ya elah. Ada orang mati kalau mati datang. Kau ada bateri tak? Alah, ada candle tapi tak ada ni. Lah apa tu? Torchlight. Torchlight pula. Apa tak nama lighter ah. So Iman, macam mana di sana? Apakah sejuk atau panas? Ada bateri. Oh, kan aku nak kata panas kot. Aku ni kan budak baik. Oh, Kan, setuju kan korang? Kan korang? Sekarang Nama kau baik. Dulu tak. Sekarang baik. Dulu tak. kalau anime lama, Itu mana tadi? Ini apa tu? Rush. Masuk. Ya, masuk. Macam tak ada ni. macam tak ada. Macam tak ada. Habis apa? Okey dah. Betul. Tak bukan rush. Tu mata stick. Dia macam tu tau. Kadang kau klik, cuba kau tunggu 3 saat. Bila dia suara baru masuk almari. Kalau duduk almari lama sangat, dia boleh mati. Ya. Boleh nanti nak nafas. Aku tak tahu tu. Oh, Mati. Standby untuk lari. Berat. Tembak. Oh, no. Standby untuk lari. Korang takkan ikut. Ni aku tengah rekod. Okey, lari. Oh no. Siapa ketakutan? Arwah yang baik orangnya. Mati. Oh, wow, Iman ni. Tengok ni, Adili kat sebelah kita. Hai Adili. Selamat datang ke alam lain. Tapi ada bunyi sesuatu Tengok kalau gelap. Tak ada bunyi. Tak apa. Abah. Atem legasi aku jagakan gandam aku semua. Satu, dua. Bagus saja Rush. Dia kadang-kadang kalau kita lupa pintu, dia boleh bukakan pintu tu kita tahu. Contoh Wow. macam sekarang ni. Wow. Lupa pintu mana. Bagus kan? Wow, very gentleman. Wow. Very, Kalau salah tekan pintu, salah buka pintu. Oh, jangan nanti yang tu pula. Aku ingat apa lah nama monster tu apa. Noob. Atem kau sana Atem. Noob. Wow, hantunya sangat gentleman. Ni kami hanya boleh menghantui kau je. Saya dapat 3. Patutnya dapat 3. Bukan apa tu. 4-2 kan. Korang kena ingat balik. Siapa yang kat Bila orang pergi pada 4-2 kan. Ini aku cakap kalau ada Rush bagus kat sini. Bukakan pintu tu kita. Lambat. Jajak aku pakai teknik ni suara. Tu gelap. Aku boleh keluar daripada tu screen aku. Aku tengok gelap. Suara tak? Sound dengan suara tak? Ya, Safan jangan gerak. Safan jangan gerak. Ya, sini macam Kosong, sini cuba kosong. kau pergi kat pintu. Pergi dekat ni. 4-2. Aku rasa empat cukup Oh my god. Kau sakit. Karat gila. Berani kan kau tak apa. Kau cium dia sampai romantiknya. Wow, walaupun rambut anda macam tu. Oh ya Allah, kejut aku. Set pintu. Kau lupa cek. Dah. Aku ingat pintu kan. Aku lupa nak cek pintu. Oh, Nyorok Rush. cepat. Tembak Ini ada almari.
Cepat dulu, Cok. Kau tengok pinjam sangat. Cepat. Kau mati ke? Tak mati. Oh, okay. Agak kau mati sebab aku tengok macam mengembang kat atas katil tu. Taklah, biar aku nampak kau mengembang. Ya Allah ya Tuhanku. Dia doa sebelum mati tu. Kau cari kunci. Kunci. Oh, ada paling. Dah cari kunci. Ya, yang ni 45. Sekejap, aku tak nampak. Ada juga aku. No. Sekarang jadi. Kalau aku dah sekarang, Betul, muka aku blank keluar tu. Maksudnya hati mencintaimu. Oh my god. Sekarang tinggal sampai. Walaupun kau bunuh aku dekat Minecraft, tapi aku maafkan. Kau masih ungkit yang tu. Kau masih ungkit. Tahu tak? Hati-hati, Aku mati kat mana? Aku mati kat sini. Ni kan. Tempat sini dah, Oli. Dia punya AI apa tu AI secret. Dia punya tu ni dah dibentukkan. So makin susah. Dulu senang tau. Sekarang dah susah sikit. Sekarang tu. Oh. Aku yang dulu pun aku tak lepas. Kau tak lepas. Aku tak suka main game hantu. Tapi sekarang aku dah boleh lah. Aku main seorang aku dah lebih yang sedikit lah. Cuma aku suka dengan game ni sebab dia horor itu tauran. Oh, game lain kan horornya horor dalam macam Sebab kan kau kena berpeka dengan surrounding. Kau nampak lampu putih kau terasa macam terasa seram tu macam dah hilang.